Hai semua, Assalamualaikum. Kali ni Cik Nom nak share resepi kuih tradisional yang memang jadi kegemaran ramai, terutamanya bila tiba musim raya, iaitu kuih loyang. Sekali makan, susah nak stop. Kuih tradisional ni kan, bahan-bahan mudah je. Tapi nak buat tu, kena ada skill dan kena sabar, baru menjadi dengan jayanya. Ada yang panggil kuih ros, kuih goyang, kuih bunga. Tak kisahlah nama dia, yang penting rangup dan sedap. Cik Nom akan hasilkan 2 versi kuih loyang dengan 2 jenis campuran tepung yang berbeza. Dua-dua ni memang confirm sedap dan rangup. Cuma untuk versi B, tekstur dan tahap ringan kuih tu beza, tanpa perlu gunakan kapur makan pun. Cik Nom akan kongsi di ruangan YouTube membership. Kalau tak ada akses, jangan risau. Resepi yang pertama tetap jadi. Nak buat jualan raya pun memang kena sangatlah. Okey, jom kita mula. Tepung beras, Cik Nom akan guna cap bunga teratai. Tapi siapa tahu ya, kalau untuk loyang, tepung cap apa lagi yang okey. Dalam ni dah ada campuran tepung jagung. Sebab itulah labelnya tepung campuran. Untuk santan pula, boleh guna santan kotak terus. Nak guna yang fresh pun boleh. Yang kotak ni, Cik Nom nak cairkan santan dia. Tuang dalam mangkuk. Dan tambah lagi 1 kotak air, kotak yang sama. Tak pekat sangatlah kiranya. Tak nak tambah air pun boleh. Sukatan kena sama. Okey, ni versi yang pertama, versi campuran tepung gandum. Bahan-bahan dia mudah je. Tepung beras, tepung gandum, gula, garam, telur, santan dan air. Timbang 250 gram tepung beras. Untuk beginner, seeloknya guna resepi gram sebab timbangan yang tepat akan bagi hasil yang konsisten berbanding sukatan cawan lah. Tambah 50 gram tepung gandum. Pecahkan 2 biji telur, saiz A atau B. Kacau sikit telur, jangan sampai kembang, nanti loyang kita pun naik kembang. Ayak kedua-dua jenis tepung supaya hasil bancuhan nanti adunan tu jadi halus dan ringan daripada proses mengayak. Tambah 150 gram gula pasir putih, setengah sudu kecil garam. Kalau kurang masin nanti tambah lagi. Kalau tak cukup masin nanti tak naik lemak dia. Kemudian sukat 200 ml santan yang kita dah cairkan dengan air tadi. Baki tu kita guna untuk resepi yang kedua. Tuang santan dalam bekas tepung. Kacau sikit dan tambah air sikit demi sedikit. Anggaran air putih 200 ml. Tapi jangan tuang semua terus, tuang sikit-sikit. Kalau suka kurang manis, boleh kurangkan gula. Cuma tekstur tu mungkin berubah sikit lah. Telur. Kalau pekat, tambah sikitlah air, 1 ke 2 sudu besar dan adjust lagi. Kacau sampai dapat tekstur cair macam adunan lempeng. Untuk kuih lebih rangup dan lebih tahan lama rangupnya, tambah sikit air kapur makan. Ni yang buatkan kuih loyang kita lebih rangup. Dah siap ni, nampak tak? Tak pekat sangat, agak-agak cair sikit gitu. Jangan lupa perap dulu 30 minit. Lepas tu tapis adunan supaya halus dan tak ada ketulan. Loyang pula ada 2 jenis ya. Bentuk bunga tu kan macam-macam lah. Tapi ketebalan tu ada 2 jenis. Yang berat tebal macam ni, Cik Nom kurang gemar yang ni. Satu lagi jenis yang nipis saja. Cantik halus kejadian loyang bila kita celup goreng. Cik Nom suka guna 2 bekas yang berasingan. 1 periuk kecil yang khas untuk panaskan acuan saja, api besar yang ni. Dan 1 lagi, kuali besar, kita tuang minyak yang banyak untuk goreng kuih. Pastikan minyak dalam kuali panas tu sekitar 170 ke 180 Celsius. Kalau tak ada termometer, test guna chopstick kayu je. Ni contoh bila acuan tak panas. Tengok bila kita celup, dia tak melekat. Tu yang seeloknya, panaskan acuan dalam bekas kecil dan api besar.
Okey, ni dah panas dah. Celup dalam adunan. Jangan celup penuh sampai tenggelam Kalau celup semua, memang tak keluar lah kuih tu. Dah banyak gelembung naik tu, maksudnya minyak dah cukup panas. Cara ni memang cepat panaskan loyang untuk bagi melekat lah bila kita celup. Dan kuih loyang kita bila goreng tu tak mudah hangit sebab minyak dalam kuali besar tak terlalu panas. Sedang-sedang elok je untuk goreng loyang sampai warna tu jadi keemasan. Boleh terbalikkan kuih loyang ni lebih bagus untuk toast minyak. Ni ada follower bagi tahu. Cik Noh tak terbalikkan dalam video ni. Korang buat nanti. Goyang-goyang kiri kanan, kemudian baru landing dia kat permukaan kuali. Biarkan dalam 10 saat, baru nanti kuih tanggal dengan cantik. Kalau minyak kurang panas, loyang kita tak berapa rangup lah hasilnya dan jadi macam makan minyak tu nanti. Goreng sampai warna kuning keemasan, kacau-kacau, sentiasa balikkan supaya kuih pun garing sekata. Lepas tu, angkat toskan minyak atas tisu ataupun redai. Kalau nak kuih loyang lagi wangi dan nampak menarik untuk raya nanti, presentation lah. Tambah sikit bijan hitam ataupun putih dalam adunan. Nak mix pun boleh. Confirm lah bila tetamu datang nampak menarik. Dan juga bau pun memang harum sedap. Lepas goreng ke semua kuih, toskan minyaknya, pastikan betul-betul sejuk dulu sebelum simpan dalam bekas kedap udara yang bersih, kering dan rapat penutupnya. Bila dah goreng semua, jangan lupa biar kuih tu betul-betul sejuk dulu, barulah masukkan dalam bekas kedap udara. Kalau ada silika gel, bolehlah masukkan sekali untuk kekalkan kerangupan. Secara keseluruhan, kedua-dua versi ni memang ada keistimewaan masing-masing. Kalau anda suka kuih loyang yang lebih padat sikit tapi tetap rangup, boleh pilih versi tepung gandum. Kalau suka yang ringan, nipis, rapuh, pilihlah versi tepung ubi kayu. Tapi kalau Cik Nom lah, buat dua-dua terus, kita gotong royong lah waktu raya nanti. Okey, Cik Nom nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada member semua kerana sokongan daripada anda. Sekian untuk kali ini dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!